Kenapa India dan Pakistan tak habis-habis nak bergaduh? Jawapan dia adalah Kashmir. Kashmir antara kawasan yang tercantik. Kalau pernah tengok cerita Baja Bajrangi, lakonan Salman Khan, akan nampaklah betapa cantiknya Kashmir ni. Lepas sahaja British keluar pada tahun 1947, Kashmir jadi rebutan antara dua negara ni. Maharaja Kashmir masa tu agama Hindu, tapi majoriti rakyat dia ni adalah Muslim. Jadi bila Pakistan masuk menyerang Kashmir, raja dia ni minta tolong India dan sebagai balasan, dia serahkan Kashmir secara rasmi kepada India dan dari situlah berlakunya konflik antara dua buah negara ni. Sepanjang tempoh tu mereka dah berperang sebanyak 4 kali, tapi yang paling teruk adalah pada Disember 1971 yang mana mengakibatkan jutaan orang pergi buat selama-lamanya. Akibat perang ni juga lahirlah negara Bangladesh. Dan masa ni Pakistan yang menyerah diri. Konflik ni berterusan sampailah ke hari ni dan yang terkini India baru sahaja menyerang Pakistan. Kalau anda suka dengan info-info seperti ini, jangan lupa untuk follow dan komen di bawah.